Assalamualaikum, saya Aim dari Zela Auto. Hari ni ada sebuah Toyota Camry. Owner bagi tahu kat kita yang dia parking kereta dekat rumah. Bila dia nak keluar bawa kereta, dekat lantai ada titisan minyak. Lepas kita dah check dia punya kereta bahagian bawah dengan bahagian atas, kita dah jumpa lah bahagian yang punca untuk leaking. Okay, kat sini kita boleh tengok first dia punya pipe power steering. Ni yang besar punya lah. Okay, dia ada dua, lagi satu yang kecil. Pipe ni leaking sebab getah ni dah keras. Function getah bila dia masih baru, dia akan tutup segala lubang minyak. Bila dah keras, minyak boleh lalu dekat bahagian tepi dia. So ni getah dah keras dua-dua. Okay, ni kalau dibiarkan tak tukar, dekat bahagian sini ni tempat minyak power steering duduk. So bila kita biarkan ataupun kita tak perasan minyak ni dah kurang, dia akan efek pada steering rack dengan pump power steering. Bila pemanduan kita tu tiba-tiba kita ada bunyi Okey, yang kedua kita jumpa dia punya drive shaft boot sebelah kanan dalam dah koyak Bila kita baring kat bawah tu, kita ada nampak lah grease ada dekat bahagian enjin bawah leaking. Okey, owner pun bernasib baik sebab benda ni baru jadi. Mungkin kalau dah lama jadi, dia tak perasan benda ni. Leaking, grease-nya habis dalam ni. Dia ada bearing, ada 3 bearing dalam ni. So, bila grease dah habis, boleh buatkan drive shaft tu rosak lah, sebab tak ada pelincir untuk dalam ni. Lagi satu, kita jumpa bahagian atas. Ni valve cover gasket. Bahagian atas kita nampak ada minyak jatuh daripada bahagian enjin tepi. Okey, untuk valve cover gasket ni, kalau kita tak tukar, minyak akan keluar. Satu. Yang bulat-bulat ni, ini area untuk plug seal dia. Area plug Kalau kita tak tukar, minyak akan masuk dalam area plug. So, kereta nanti akan jadi senggut-senggut. Satu, owner bagi tahu kat kita, bila dia start kereta ataupun dia bawa, ada bunyi tikus. Okey. Ni lah barangnya. Outside bell kenapa dia bunyi? Bunyi sebab yang tadi tu lah. Minyak daripada power steering ni jatuh pergi dekat area belting ni. Okey, untuk belting ni pula nampak macam benda biasa je kan, tapi penting benda ni. Ni kalau putus, kereta akan jadi overheat. Sebab apa? Belting ni lah yang akan jalankan pump power steering, water pump. Water pump tu untuk air lah. Alternator. Nanti kereta bawa, bila putus ni, kereta mati, kereta jadi berat. Sebab bateri dah tak charge dekat alternator. Okey, kita boleh tengok ni lah kedudukan belting yang jalankan semua fungsi dekat enjin. Ni untuk alternator, ni water pump, ni bahagian aircon, untuk bahagian belakang pump power steering. So kita bagi tahu owner barang-barang yang rosak ni. So dia pun proceed untuk buat. Okay, kita dah siap pun pasang. Dah siap pasang dan cuci sebab owner nak pakai kereta. Sebab dia nak balik jauh, nak balik Kelantan. So kita buat yang terbaik lah untuk kereta dia. Okay, untuk viewer-viewer yang dekat luar sana yang ada masalah leaking, ada masalah bunyi, ada masalah brake system, boleh terus datang ke Zela Auto. Itu saja daripada saya. Semoga ilmu ni bermanfaat. Assalamualaikum.